Dia tu kena ada ikat apa? Tak boleh. Bisa ni kena biasa. Sekejap. Ya Allah. Okey dah. Biar aku main. Okey. Adakah itu yang korang katakan? Cik kau masuk ni aku jaga. Aku tak nak masuk. Cuba tak. Aku tak suruh aku tak nampak. Tu mushroom ke? Aku tak rasa ni mushroom. Kau bayangkan kan? Okey aku cerita. Rakam. Kau bayangkan tak? Kau rakam dah sana. Kau bayangkan ada perempuan dah. Aku tak nak bayangkan. Hai, Ada orang. tu lah tu. Kata gila budak ni. Kalau tak ada orang kita kat sini. Tu akan jadi intro. Tadi yang kita nak turun kan? Kita kena pergi swimming pool lah. Tak yang bawah sekali. Kena dipanggil kat bawah. Gym. Okay, kita akan turun. Tadi yang kita nak turun kan? Kita kena pergi swimming pool lah. Tak yang bawah sekali. Kena dipanggil kat bawah. Gym. Okay, kita akan turun. Kau rakam ni? Linggi meeting room. Ni fitness, tu tak tahu apa benda. Fitness. Oops, ada kedai lagi. Boga. Mana boga? Itu boga. Apa yang tadi? Spa. Terbang ni. Nampaknya fitness spa tutup lah. Ni apa ni? Ni besar ni juga dah. Macam teater rasa. Ni apa ni? Spa, fitness spa. Dah nak datang balik lah. Tak payah masuk. Lock. Dia tulis kat situ. Kamera. Sekarang kita tengok explore. Apa ni, ampangan? Tok kanan. Face mask. Pakai mask. Jadi mask. Ampangan dulu. Okay, sekolah. Sekolah.
Sekolah tu dekat je lah sekolah aku. Sekolah aku Cikgu Zul dengan best friend. Kenapa dia buka lampu? Aku tak tahu. Kau tak pelik ke? Pembelajaran. Sebentar. Apa dia? Tengok dalam. Lapangan. Ini Masih. Jom. Masa kita tak ramai pun. Dia jangan dekat aku. Okay. Tu ada lagi lah. tak pergi cek tempat yang selamat. Aku dah pergi nak buat kat sini. Alah, seorang rumah aku pun macam ni. Aku buka lah. Aku buat water tu atas aku kok aku gelap ni. Sampai sini kita dah masuk tadi. Kita makan. Kita punya adalah Rasa super seru. Dia namakan Ampangan. Ingatkan Ampangan apa tadi? Rupanya nama Ampangan. Nama dia Zulkijah. Kijah Safar. apa yang Safwan? Tak letak diri namanya. Jangan raya ke sini? Macam biasa. Apa ni? Ada ekong. Ada ekong. Ada orang ke? Nampak? Ada orang? Ada orang ke? Tak apa, ada tak ada? Tak ada. Dia kata besok ada air teh. Hari ni teh ni kopi-kopi. Aku apa ni? Tak apa, aku nak curi adanya ni. White sugar. Terang aku orang kata. Hai. Hai. Ada orang. Hai. Hai. Siapa ni? Merdeka. Ha? Merdeka. Tu bukan Merdeka. Tu macam Jerman. Pi, kau rasa tu? Ya Allah, nanti tadi masa itu kita dah terbersihkan. Kau rasa tadi tu ada orang ke? Tak ada. Okay, nak pergi dah sekarang sini. Jom. Jalan kaki ke apa? We take privilege. Tutup. Tiba tak ada siapa nak masuk. Okay. Kita pergi sana dulu. Dah tutup flash lah. Okay, kau rakam cerita bulan ni. Sumpah. Cukup masuk ni. Aku jujur. Aku takkan keluar. Seram. Cakap ni keluar. Seram. Seram. Ya aku cuba. Dia seram. Okay, kita akan naik. Ni dah buat video. Ini adalah Rotary Club, tapi dia tak tulis details club room dia. Rotary ni adalah cabang-cabang Freemason. Jom kita. Okay. Nampak kiri ni tak kunci, kanan ni tak kunci, semua creepy. Sekian, jangan lupa like, subscribe dan komen, ataupun dalam bahasa Melayu suka, langgan dan komentar. Sekian, terima kasih.
Ya Allah. Oh ni untuk housekeeping kan. Siapa yang tak duduk di hotel? Yang tak duduk. Bed kosong. Ya hungry lah ni pergi hujung. Aku tak nak pergi hujung. Kau ingat tak ni macam cerita apa? Budak perempuan 2 orang pegang tangan. Tak, orang kata tu The Shining. Oh tu bodohnya aku. Sorry lah saya kampung, saya tak tengok cerita masa ni. Weh, dekat kamar aku Yang ada budak naik apa ni, basikal budak roda naik kan. basikal roda, lepas tu dia red drum. Itu cerita apa lah? Masak apa? Stiker. Tak sangka kita jumpa. Sebab sini. Yang skodeng. Kan orang kata selalunya Hollywood tempat Kau tak cerita The Shining? tak. Psychological horror. Best kah? Kena depan. Aku nak cari dulu. Dia ada singgah sana. So it's design yang ingat ni tak ada. Oh ni salah satu bilik kan. God damn. Floorboard dia creaking sikit. Apa? Floorboard dia. Kena depan. Tinggal sana. Aku tak tahu macam aku pergi kat sana. Aku rasa singgah sana ni lounge room lah. You aku kat sini. Sini lounge room. Di setiap hotel dia ada apa namanya? Ada presidential suite. Aku nak ajak Sam Kobe datang sini. Kita nak buat request. Nak tag dia orang banyak sih datang. Kita nak datang sini. Turun jom. Turun jom. Okey, jom turun. Bisa? Bisa mana? Kenapa? Turun ni. Weh, kita boleh turun ikut sana lah. Aku tak nak turun ikut sana. Okey, jom. Aku turun ikut sini. Aku rasa tak selesa tu, sumpah. Kejung ke? Aku tak selesa. Aku tak suka tempat ni. Ni dah 7. Dari tingkat 4 tu, bukan sebenarnya dia letak tingkat ni. Dia takkan letak kan? Takkan letak. Tingkat 3A. Kita explore ke pagi lah. Abang, kita duduk sini, relax. Aku tengah tag semua ni. Aku tengah rakam Aku nak sudah datang. Aku sudah duduk dekat ni. Nanti ajak aku. Wow, Malay Arts. Siapa ni? Kita boleh tengok besok ni ialah Kim maybe 2003. Look at this. Appreciate this arts, my man. This is a good art. This is kau rasa ni apa? Oil paint Nak scan dulu sebab cantik tu. Kita ni? Apa yang 70 kau ada kan waktu tu? Ada kot. Dia kata dia pasang ke dalam hari. Dia kata dalam hari tu tak ada patung tapi kau cakap ada kursi. Dia tak ada diri Jepun, dah tak ada. Apa yang Jepun? Okay, dah tak ada. Okay, sekian. Sabar. Ada apa? Okay, tak ada. Bye.
kita macam ada sisa untuk pergi. Oh ni lah bilik kita lalu tadi tu. Ni tu. Tempat tadi. Sepi macam tak ada orang. Kau bayangkan tiba-tiba ada orang bagus. Kat dalam kan nampak seram macam. Kalau kita nampak tu alhamdulillah. Apa? Kalau kita tak nampak on hari tu. Okey lah. Hari kita orang kata. Okey, jom kita turun. Lagi satu tingkat. Tengok. Kalau kita turun, sebelah kat sini nampak patung Jepun. Oh, patung seram. Dia blur. Kau tengah rakaman? Dah tak ada lah. Patung dah tak ada. Hari tu aku nampak bendera Jepun ni kat situ. Macam ni konspirasi Jepun lah. Sekarang ni kita sampai pukul berapa? Sampai pukul tingkat 11 pada jam 11.44. Wow, okey. Tingkat 11 ada Aku tak nak turun bawah, Kenapa? Aku takut. Sampai sini. Oh, tingkat lama. Weh, diorang ada buat satu video tu. Diorang duduk dekat hotel Beat semua. Dia duduk tempat tu. Ada orang? Macam ni. Ni tempat lepak lah ni. Ada orang mana? Ni tempat lepak. Ya, bilik orang. Tempat akal kan? Cepat. Macam hotel Beat yang baik, Seremban. Majulah, pergi sendiri lagi. Kita kerap dari tingkat 11 turun satu. Cuba cek, ada tak presidential suite? Kalau korang bagi 200 like, aku akan pergi. Sini kat sana. Aku rasa ni presidential. Sekarang kita berada di presidential suite, di mana kalau kita buat seance mesti best dalam ni. Tak boleh ikat. Kunci ya. I know, Tak right? kunci ya. Tak nak. Aku tak nak. Tu breaking and entering. Kau rasa singgah sana tu apa? Buat tu. Ni kita pergi buka je. Sekarang ni kita dah jumpa dekat pada atas isi best. Kita tipu. Kita kena scam. Jom kita. Hello guys. Hello channel teman-teman guys. Isi kau pergi. Ada lagi. Aku rasa satu je. Presidential. Satu je tak hotel kan? Tapi dia singgah sana bagus. Kemelayuan terselah. Itu ni. Sekejap. Ada apa? Selawar. Memang lawa ni. Mana? Dekat depan hotel bukan? Oh. Itulah. Tu daripada STJ ni. STJ. Oh, STJ lawa ni. Aku sudah nama. Mana? Saya tinggal dekat kampung baru ni. Tak ni kucing ni nak ikut kita explore. Jom. Jom miau. Ikut kita. Ha? Itu ni. Aku rasa nak buat Snapchat je. Sabar je